Di tengah-tengah hiruk pikuk kota Kuala Lumpur, terdapat sebuah sekolah yang membawa erti besar. Sekolah ini adalah Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Di sinilah anak-anak dari pelbagai latar kehidupan mencari satu perkara yang sama, harapan. Bagi kebanyakan kita, sekolah hanyalah tempat biasa. Tetapi bagi anak-anak di sini, sekolah ini adalah tempat perlindungan, tempat harapan dan permulaan hidup baru. Ada yang datang tanpa dokumen pengenalan diri. Ada yang membesar di lorong-lorong Chowkit, ditemani bunyi enjin motosikal dan cahaya neon malam. Mereka datang dari jalanan, dari bilik-bilik sempit, dari kisah hidup yang sukar untuk dibayangkan oleh kita semua. Guys, pagi, makan pagi, tak kais, tak makan nafas. Kita susah macam mana pun, orang lain ada susah lagi. Yang penting pelajaran anak-anak. Umi tak boleh bagi harta. Tanah ke rumah Umi tak boleh. Umi hanya boleh bagi pelajaran untuk korang belajar betul-betul. Namun semangat mereka tetap menyala. Setiap pagi, langkah kecil mereka menuju sekolah membawa satu impian untuk belajar, untuk berubah, untuk membina masa depan yang lebih baik. Sekolah ni pada awalnya dia untuk budak-budak yang dia ada beberapa kategori. So salah satu dia untuk budak yang miskin tega. Lepas tu yang kedua untuk budak yang tak ada dokumen tapi ibu atau ayah dia salah seorang warga negara. Yang ketiga budak yang tercicir. Saya bersekolah di sini daripada umur 8 tahun sampailah sekarang. Sangatlah seronok sebab bila sekolah dekat sini dapat jumpa kawan-kawan yang happy, bangga. Inilah kisah anak-anak yang tidak pernah berhenti berharap. Dan di sinilah perjalanan mereka bersama Petroscience bermula. SBJK bukan sekadar sekolah. Ia adalah ruang kasih sayang, tempat di mana setiap anak dilihat, didengar dan dihargai. Dengan bimbingan guru-guru yang sabar dan penyayang, pelajar di sini belajar bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang erti harapan, keyakinan dan masa depan. Dan di sinilah Petroscience melangkah masuk, membawa sinar ilmu dan inspirasi STEM kepada anak-anak SBJK. Melalui aktiviti interaktif, demonstrasi sains dan sesi pembelajaran yang menyeronokkan, mereka mula mengenali sains bukan sekadar sebagai subjek, tetapi sebagai kunci untuk membuka peluang dan impian baru. Melalui program Petroscience, saya dah banyak belajar pasal sains. Program ni memang buat saya minat dalam sains lebih daripada tu . Mereka mungkin kecil sekarang, tetapi di mata kita, mereka adalah benih masa depan negara. Setiap senyuman, setiap percubaan dan setiap cetusan mereka adalah tanda bahawa masa depan yang lebih cerah sedang bermula. Daripada jalanan ke makmal sains, daripada ketidaktentuan kepada keyakinan. Perjalanan ini adalah bukti bahawa peluang mampu mengubah segalanya. Kami di Petroscience yakin setiap anak berhak untuk belajar, bermimpi dan bersinar. Kerana apabila ilmu bertemu kasih, harapan pasti menyala.